Pagi ni kita baru nak gerak, nak pergi hiking ekspedisi ke Padang Tujuh. Misi kita hari ni memang nak sampai ke Padang Tujuh. Kita baru nak gerak ni, pakai kasut ni. Kita baru nak gerak, nak masuk kereta. Kita nak pergi menuju ke Padang Tujuh daripada rumah. Ini rakan kita yang sama nak pergi hiking. Tengah buat persediaan untuk hiking ke Padang Tujuh. Sampai ya. Niat satu kalau rasa penat. Kalau ikut kod jangan risau. Kita nak kejar apa benar, kita fokus untuk ya saja jadi sampai. Kalau kita nak ngejar, contohnya kita tak ngejar masa. Ini jadual kita. Kita bukan apa sebab dah lama tak kes-kes macam gini, jadi kata orang pun kena standby lah. Iyalah. Ada kesuanya. Kalau kau ada lagi kita semangat sama-sama ni ya kan. Semua kaki. Semua kaki. Sampai boleh. Ambil aku melihat. Okey, kita mau bergerak, sahabat-sahabat semua. Ini tim kita yang hiking ke Padang Tujuh. Baru nak bergerak daripada kampung Sungai Mok ke Padang Tujuh, berdekatan dengan Taman Negeri Rompin, Pahang. Okey, siap. Tutup. Kita gerak ke Padang Tujuh. Nak menuju ke Padang Tujuh. Okey, selamat malam atau selamat pagi, salam sejahtera. Yang saya hormati pengurusi kita, lepas saya daripada EF Cidait, untuk saya nak beri penerangan untuk kita masuk hutan ke Padang Tujuh. Larang-larang apa yang perlu kita cara untuk tahu santun dalam hutan untuk supaya jangan kita apa benda yang kita nak buat, apa yang patut, apa yang tak patut. Kalau ikut nenek moyang kita dulu, kalau sampai Padang Tujuh tu kita nak kena hormat lah. Hormat yang kita ambil berat tentang kita nak buang air besar ataupun nak buang air kecil, kita nak kena minta lah pada tuan punya yang penjaga hutan tu. Kalau nak buang air besar, kalau ikut kita punya tu nenek moyang tu, kita nak buang air besar, kalau boleh tu gali. Gali, lepas tu kita kimbuh balik. Kencing pun sama, kalau boleh kencing pun, kalau boleh lah duduk lah. Itu cara hormat. Biasa kan kita orang lelaki ni kencing diri. Itu sajalah kalau nak kira. Lepas tu kalau kita nak ambil benda yang kat dalam hutan tu, minta izin juga. Macam petik daun. Kalau petik daun, kalau ikut kita lah asli, Jangan petik. Petik, tapi kita ambil bertih. Macam mana? Ambil bertih 7 biji, kita sembahkan, minta kalau tu penjaga yang kat hutan tu, 7 biji bertih, kita sembah baru kita petik. Itu minta izin. Itu je. Tak kira lah mana yang ada kat tanaman yang ke dalam tu, kita minta izin. Kalau kita nak sangat, nak ambil bawa balik, kita minta izin. Kau nak pakai dalam tu dia tak apa kan. Tak nak pakai dalam ini, saya tak pakai dalam hutan dia. Tak, boleh. Itu boleh kan. Kalau nak bawa balik memang macam tu. Bawa balik kena pakai berhenti. Okeylah, itu sajalah.
untuk Nanti nerangan. boleh bawa Ah, telur. boleh. Buat telur ada. Cuma daging kita boleh lah. Kalau dapat dalam padang 7 tu harap jangan lah. Yang mana kita nak makan? Mana yang dekat sebelum padang 7 tu boleh lah kita makan. Bekas boleh tak? Bekas tak apa. Kan bekas makan kita makan. Kita nak bawa dalam hutan kan. Tak bekas tak apa lah. Tinggal tak pun kita buat satu tempat dulu untuk nak supaya untuk bawa balik. Okey lah kita gerak lah tu. Nanjak. Kena tambah lagi tu. Sudah jadinya dah. Kira hari ni tu. Berterima Bunyinya bapak aku. Allah. berterima dah. Bukan. Dah. Lagi pun ada tak? Kena lain dia. Macam tak cukup. Dah, Baca apa ya dia? kira. Makan kira. Makan dia. Makan dah. Dah boleh. Jangan masuk. Aku makan dia ni dah. Jangan masuk dalam padang 7 sudah lah. Tak nak lemuk saja nak lah boleh. Panas kau lah dulu. Oh betul lah backgroundnya lawa. Sama negeri. Bergambar. Gambar dulu. Hah? Oh, ya. Betul ya? Pisau tak benar. Tak benar ya? Oh. Pisau dulu kan macam pegang yang. Oh. Takut nak pos ya? Ngamuk. Apa yang kamu? Macam pun bah tu. Pun. Itu pun Miro tu pun bapaknya. Kalau pun Miro dia. Oh, Zed. Ni, ni ringannya ni. Ringan? Ni ringan. Minta ringan. Tak banyak bawa Memang minta ringan. Minta ringan. First time pergi? Ni first time pada Ya. pada 7 first time. Mana ada orang lain orang Pergi, kalau pergi hari ni pun tak boleh pusing habis. Dia kalau boleh pusing habis pun dekat 7 hari. Dah. Kau boleh pusing habis pada 7 tu. kita pergi Untuk hari ni sikit dulu. Nanti sikit-sikit. kita pergi lagi. Ah. Jangan kita nak Tak ada dah. kita Lain kali kita pergi tempat lain pula. masuk merasai dulu. Masuk merasai dulu, lepas tu barulah. Tak apa. Ada rezeki adalah. Dia nak kena jalan tak tempat. Saya dulu pun bila mula-mula pergi tu rasa teruja juga sebab dia punya apa? Kita merasai dulu. Jangan tergop. Suasana dia lain sikit daripada hutan. Saya kalau tu pun dulu masa kecil Bukit Bangkong Pekan. Oh. Bukit Bangkong Pernah dengar je tapi saya tak pernah pergi lagi. Tu je lah masa budak-budak. Masa budak-budak dengan dewasa ni benda lain. Kederat dia lain lah. Kederat lain. Lain dia tengok kita lain. Tengok dia lain. Itu dia dah tengok anak cucu dia kata. Dia tengok anak cucu dia kenal. Dia cakap macam itulah. Anak cucu. Dia katalah anak cucu dia gitu pun. Ingat bukan apa lepas ni besok kita nak buat trik lain. Buat trik lain untuk tembak padang 7 di tempat lain. Bagus juga tu. Ini trik yang biasa ni. Saya biasakan ni kalau kita ikut ini lah. Cuma ni kalau hujung ini kita ada tengah saja. Hulu centuk di tengah saja. Anak centuk lah aku rasa ni ya. Yang punya kita diam kat. Dah. Ada lagi. Mana? Oh, ada tungkat. Kena. Kena ya? Sebab nak lama, nak lama pakai kaki. Kita nak lama. Ya, tapi Ada lagi yang orang. Ada lagi ni. komando dahulu ya. Macam licin. Betul. Ada. Ya. Kena jack.
Boleh. Nah kan. Kalau kita bekas tongkok ya. Okey. Dia takam. Dia takam. Okey, kita naik menuju ke Padang 7. Ini batang mentango. Nah, mentango kat sini besar, tapi kalau mentango dekat Padang 7 kecil je. Nanti kita jumpa. Ini geronggang bukit. Geronggang bukit. Kalau geronggang paya lain. Rasa penat berhenti. Nak tutup boleh tutup separuh jalan. Ini nak pulang, kabar nak pulang nah. Tubuh besar, lebih bersama salgia lah tubuhnya. Tapi tuha tak tuha lah. Masanya udah ke 40 lebih. Boleh Okey deh. 3-4 kali. Macam okey. Oi. Kalau gitu sampai Padang 7 tak payah berhenti. Terus je, tak apa terus. Terus je. Terus tak ada. Orang tua belakang, orang muda depan. Kenapa setinggiling? Apa ini? Apa jangan dik. Durian.